Generasi fasih digital ataupun Digital Savvy Generation merupakan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia masa kini. Dasar digital negara telah dirancang bagi melahirkan rakyat Malaysia duduk seiring seia dengan perkembangan teknologi dunia. Justru, para pelajar seharusnya menjunjung visi pendidikan negara bagi membina sebuah generasi berdaya saing dalam arus digital global. Ikuti kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbezaan dan implikasi dalam kalangan murid kategori gagap digital dan murid fasih digital. Murid gagap digital yang kurang kompeten memilih kaedah tradisional dalam mengulang kaji dan menyiapkan sesuatu tugasan di mana dia berdepan dengan isu-isu seperti kekangan masa, tenaga dan kepelbagaian sumber. Hal ini menjadikan pembelajaran kurang efisien dan melesukan. Pelajar generasi fasih digital pula lebih bijak mengoptimumkan penggunaan teknologi bagi membantu pembelajaran. Sumber rujukan yang tiada batas membuka minda pelajar kepada dunia ilmu baru serta menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efisien. Generasi fasih digital ini memilih smart learning dan berupaya melakukan pelbagai tugas pada satu masa dengan efektif. Seterusnya, jom kita lihat bagaimanakah kefasihan digital membantu menangani isu beg berat di sekolah. Isu beg berat merupakan satu isu yang dipandang berat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Generasi sebelum ini terpaksa menggalas beg yang berisi buku-buku teks dan buku latihan ke sekolah. Tetapi dengan perkembangan digital, hanya sebuah komputer riba atau telefon pintar dapat menggantikan buku-buku tersebut. Dengan perkembangan pembelajaran online dan digital classroom, isu beg berat sekolah dapat diatasi. Pembentangan ataupun persembahan adalah antara kaedah pentaksiran PBD. Murid yang gagap digital tidak berupaya menghasilkan pembentangan yang mantap. Kaedah tradisional memakan masa, kurang menarik dan membosankan. Hal ini akan menyebabkan murid kurang berkeyakinan untuk tampil ke hadapan dan membuat persembahan. Manakala, pelajar yang fasih digital dapat menghasilkan persembahan atau pembentangan yang menarik dalam masa yang singkat dengan bantuan teknologi. Pembentangan yang dihasilkan akan lebih menarik perhatian dan interaktif. Hal ini akan memberi keyakinan kepada pelajar untuk membuat pembentangan dengan sebaik mungkin. Dunia kini telah berubah menjadi dunia tanpa sempadan. Dengan adanya platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya, kita dapat meluaskan jaringan dan jalinan ke peringkat antarabangsa. Dunia telah dimuatkan dalam telefon pintar di mana dengan hanya satu klik kita boleh berhubung dengan seberang dunia. Murid fasih digital mampu menggunakan kelebihan ini untuk meluaskan minda dan ilmu serta mempelajari perkara-perkara baru setiap masa. Generasi fasih digital pemangkin kecemerlangan pendidikan.